Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Malaysia Madani, Nilai Akhlak dan Kemajuan Seiring dalam Pendidikan Holistik. Nama diberi Siti Aisyah binti Syekh Muhammad Farhan. Pendidikan holistik membina manusia, membina jiwa manusia, bukan sekadar belajar akademik sahaja. Ia menekan 4 dimensi, yang itu jasmani, emosi, rohani dan intelek atau dikenali sebagai CERI. Malaysia Madani pula mahu melahirkan rakyat yang seimbang, penyayang dan berperi kemanusiaan, gabungan CERI dan Madani. Maka lahirlah generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang akademik, cemerlang dari segi akademik, malah menjadi generasi yang cerdik hati, kuat jiwa dan luhur budinya. Peribahasa berbunyi, akal itu pelita hati, tanpa akal kita gelap, tanpa hati kita hilang arah. Hajat saya yang pertama, nilai dan emosi. Nilai yang murni menstabilkan emosi. Pelajar holistik belajar memahami perasaan orang lain. Empati, kasih sayang dan sikap saling memahami asas madani. Seperti kata-kata pepatah. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hajah saya yang kedua pula ialah berkaitan akhlak dan rohani. Akal manusia ialah rohani. Tanpa rohani, akhlak akan layu. Maka pelajar holistik bukan sahaja cemerlang inteleknya, dia juga pandai mengeja adab, memaafkan kesilapan, memelihara maruah diri dan rakannya. Akhlak yang mulia akan sentiasa diinati. Dia juga pandai mengeja adab, menjaga adab, memaafkan kesilapan dan memelihara maruah diri dan rakan. Akhlak yang mulia akan sentiasa digenti. Kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang manusia. Meninggalkan belang manusia. Mati meninggalkan nama. Hajat saya seterusnya, kemajuan jasmani dan intelek. Warga manya sekalian, kemajuan diri bermula dari tubuh yang sihat dan minda yang cerdas. Sukan menguatkan badan. Seni memperhalus jiwa. Kurikulum pula membentuk kepimpinan. Peribahasa ada menyatakan, serapang dua mata. Ia bermaksud membuat sesuatu perkara yang memberi banyak manfaat. Dalam pendidikan holistik, kita mendapat keuntungan, iaitu ilmu dan sahsiah. Hujah saya yang seterusnya, seiringi sinergi holistik dan madani. Apabila CERI dan madani digabungkan, lahirlah
Lahirlah pelajar yang berjiwa besar, berfikir kritikal, berani memimpin tetapi tetap rendah hati. Itulah generasi masa depan Malaysia. Kesimpulannya, Malaysia Madani dan pendidikan holistik ialah dua sayap yang membawa bangsa ke langit kejayaan. Jika nilai dipupuk, jika akhlak dipelihara, jika kemajuan disemai, maka Malaysia akan terbang tinggi dengan megahnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.